Pertama sekali aku nak buat correction. Dalam vlog aku yang ke-15 aku ada cakap aku buat video TikTok and ada 2 video yang view dia lebih daripada 100. Maksud aku ialah 100,000. Masa tu aku tengah buat comparison antara channel YouTube ni dengan account TikTok aku. Untuk channel ni, semua video yang aku post, video panjang, video pendek, combine view dia ialah 160,000. Tapi pada waktu yang sama, TikTok aku ada 2 video, yang satu video 100,000 lebih. Jadi aku ada 2 yang 100,000. Tu belum lagi yang video lain yang puluh-puluh ribu. Tu satu. Kedua, aku dah check balik analytics channel ni. Total share ialah 100 lebih, bukan 1,000. So, itu correction yang aku nak buat lah. Waktu aku sakit, ada satu hari aku skip and aku pun dah risau dah. Aku takut everything dia akan reset balik kan. Algorithm akan reset sebab aku tak post. Alhamdulillah, luckily untuk TikTok, maybe lepas 1-2 hari tu bila aku post, dia dapat ribu-ribu view tapi single digitnya. I think 5,000 ke 6,000 ke, something like that. Which is better daripada 200 kan. Selama ni aku post 200 kan. And now ada yang terbaru ni dalam, it's not terbaru, it's not today, maybe yesterday atau kemarin punya, 60,000. Aku nak check balik. Ada banyak video and the thing is aku tengok kat notification. Ada yang tentang video hari ni, ada yang video semalam, tiba-tiba akan tersesat 1-2 video lama, maknanya dalam 1 minggu ni, which is quite interesting sebab algorithm TikTok still pushing out my video. Untuk Meta memang aku tak pay attention lah. Yang aku realise ialah adalah peningkatan dari follower aku dekat Facebook, yang lepas diorang tengok view, diorang tengok reel aku, which is the same video pendek yang aku post kat YouTube dengan TikTok kan. Ada orang tengok and diorang follow, which is okay. Yang aku perasan lah kat Facebook ni, orang lebih suka membaca sebab orang tulis post panjang-panjang kan. Aku pula hanya post ulang apa yang aku buat kat TikTok. Apa yang aku post kat TikTok, aku post je dekat Meta punya platform. Kat YouTube ni pun sama. So itulah, aku boleh nampak dalam 10 minggu pertama post setiap hari secara konsisten. Tu untuk, kalau ni diibaratkan pohon lah kan, tu untuk pertumbuhan akar. And sekarang aku rasa aku dah go next step, nak kasih dahan dia, batang dia tu naik, dahan dia keluar lebih bercambah. Tapi masih belum berbuah lagi lah. Aku dapatlah beberapa engagement, ada orang komen dekat aku punya post kat TikTok, which is quite interesting and fascinating. Ada orang DM aku, baguslah. Cuma satu benda yang turn off tu bila dia dah jadi customer orang lain, and then dia tanya aku macam, kenapa kau tak tanya je dealer kau yang dah registerkan kau? But never mind lah, aku tolong lah yang mana aku boleh tolong kan. Jadi that's it so far. Aku masih lagi recovering. And benda ni memang piss me off lah sebab productivity aku menurun drastik. There's nothing much to do. Aku berehat je setiap hari. Fokus aku sangat terganggu. Aku nak fikir pasal kerja, tapi at the same time aku sakit. Demam aku dah baik, sesak aku dah baik. Batuk aku yang tak baik-baik. Jadi susah nak, tak selesa nak keluar rumah and everything. Aku buat konten pun, kalau sebelum ni aku akan buat konten dalam satu sitting. Maknanya lepas sarapan aku akan buat terus 3 konten ataupun 4, and then aku dah boleh buat kerja lain. Tapi sebab aku dah kena mental dalam recovering ni, bila mental aku dah kena,
Okay, pagi aku buat satu, petang aku buat satu, malam aku buat satu. Aku buat satu-satu. Sebab macam susah aku nak berfikir, susah aku nak construct aku punya teks. Konten aku ni susah bagi aku dalam keadaan macam ni. Tapi tak apalah, yang penting aku tak give up, yang penting aku still post. Algorithm tak kisah kau sihat ke tak sihat ke, dia tak kisah, yang penting kau post. Kan? Jadi aku post. Masih jauh lagi perjalanan aku nak dapatkan segenggam belian sejongkol emas. Oh, aku baru teringat sesuatu. Untuk video panjang, dah 2 jam valid hours watch. 2 jam. Which is interesting. Ada orang tengok konten panjang aku. Aku suka. I really appreciate it. I hope you guys can learn something. Anyway, aku ada letak video, aku letak vlog aku yang nombor 15 kat sini. Ataupun kalau korang nak tengok dari nombor 1, I put the whole playlist here. Nanti aku post lagi. Assalamualaikum.